Memang gila sekarang ni dah ada kekasih robot. Dulu kita tengok dalam filem fiksyen, robot humanoid nampak macam manusia, boleh bercakap, boleh senyum, boleh jadi teman. Masa tu kita rasa ini semua mustahil. Tapi sekarang benda tu sudah ada depan mata. China sudah memperkenalkan robot humanoid ultra realistik yang dikenali sebagai U1, dibina sebagai rakan peneman berasaskan AI. Nampak seperti manusia, boleh berbual, boleh beri respon emosi, boleh disesuaikan ikut rupa yang pengguna mahu. Pada saya ini bukan perkara kecil dan sejujurnya saya tak rasa ini sesuatu yang patut kita sambut dengan terlalu gembira tanpa fikir panjang. Sebab makin lama manusia macam sudah tak nak manusia. Bila sunyi cari AI, bila sedih cari AI, bila nak bercakap cari AI, bila nak teman hidup pun mula tengok robot sebagai pilihan. Apa nak jadi dengan dunia ni? Teknologi memang bagus kalau ia membantu manusia. Robot boleh bantu di kilang, AI boleh bantu kerja, teknologi boleh bantu orang tua, orang sakit, orang kurang upaya. Itu kita faham. Tapi bila robot mula dicipta untuk menggantikan hubungan manusia, di situ kita kena berhati-hati. Sebab manusia bukan sekadar perlukan jawapan. Manusia perlukan jiwa. Manusia perlukan kasih sayang sebenar. Manusia perlukan sentuhan emosi yang datang daripada manusia lain. Bukan simulasi daripada mesin. Hari ini robot jadi teman berbual. Esok mungkin jadi pasangan. Lusa mungkin manusia mula rasa hubungan sebenar terlalu susah. Lalu pilih mesin yang sentiasa setuju, sentiasa lembut, sentiasa ikut kehendak. Itu bahaya. Sebab hubungan manusia memang tidak sempurna. Ada salah faham, ada konflik, ada tanggungjawab, ada sabar, ada mengalah. Itulah yang bentuk kematangan. Kalau semua itu diganti dengan robot yang hanya direka untuk menyenangkan hati kita, lama-lama manusia makin lemah berdepan realiti. Saya bukan anti teknologi, saya sendiri percaya AI boleh bantu banyak perkara sebab saya sendiri pun mengajar tentang AI. Tapi teknologi perlu ada batas. Lebih-lebih lagi bila ia mula masuk ke ruang emosi, kasih sayang, kesunyian dan hubungan manusia. Kalau perkembangan ini terlalu laju, tanpa kawalan, tanpa etika, tanpa peraturan, ia boleh jadi perkara yang tidak elok. Sebab persoalannya bukan lagi boleh atau tidak kita cipta robot seperti manusia. Persoalan sebenar ialah patut atau tidak kita biarkan gantikan manusia dengan robot. Itu yang kita kena fikir. Jangan sampai satu hari nanti, rumah kita penuh teknologi tapi hati manusia makin kosong. Jangan sampai kita ada robot yang pandai bercakap tapi kita sendiri sudah tidak tahu bercakap dengan keluarga. Jangan sampai AI makin menyerupai manusia tapi manusia pula makin hilang kemanusiaan. Teknologi biar membantu. Jangan sampai teknologi mengambil alih jiwa kita.